Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alayhi bil 'ilm ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berkehendak kepada dunia, maka dia perlulah berilmu. Barang siapa yang berkehendak kepada akhirat, maka dia hendaklah berilmu. Dan barang siapa yang berkehendak kepada kedua-duanya sekali, maka dia hendaklah berilmu. Jadi alhamdulillah kita boleh bersama-sama pada hari ini sembahyang sembahyang subuh secara berjemaah. Pertamanya saya nak minta maaf banyak-banyak sebab dua kemaafan yang saya perlu mohon. Yang pertamanya kelas ganti Ustaz Rahman hari itu. Sebenarnya saya memang terlupa. Saya terlupa itu. Saya memang dah janji dengan Abang Wahab, memang saya nak ganti kelas tu untuk membincangkan berkenaan dengan ilmu faraid, ilmu pembahagian harta pusaka. Jadi orang-orang yang memiliki banyak harta ramai yang kecewa lah. Jadi insyaAllah saya akan gantikan pada masa yang akan datang. Yang keduanya, saya nak minta maaf oleh subuh minggu lepas. Saya pun terlupa yang tu minggu saya rupanya, minggu kelima kan. Sebab saya duk ingat dalam kepala ni minggu pertama, minggu ketiga. Tak terbayang minggu bulan lepas ada 5 minggu. Jadi cuti sekolah pula kan. Saya lajak terus lah. Sebab saya tak ada di Penang masa tu. Jadi insyaAllah, alhamdulillah kita, walaupun hari ini suara jadi macam Ramli Salib sekalipun, saya pun kena datang juga lah. Sebab kalau batal pula minggu ni, lambat lagi lah kita boleh berjumpa. Okey, insyaAllah kita teruskan bacaan kita. Suara tak ada pun, saya pendengar tuan tak faham, buat faham lah. Okey, insyaAllah kita sambung bacaan kitab kita di muka surat 44, baris yang ke-13 dari bawah. Hujung sekali itu, dan engkau kasih akan segala orang yang soleh, padahal engkau tiada daripada mereka itu, yakni tiada engkau kerjakan seperti amal mereka. Maknanya kita hanya suka buat contoh kepada orang yang soleh. Hang tengok dia tu, kita buat contoh kepada anak kita. Hai Mamat, hang tengok dia tu, tak kebaik jadi macam tu. Tapi kita sendiri tak buat apa yang sepatutnya kita buat. Cuma ambil contoh je. Amal tak ada. Kalau kita tengok orang tu rajin datang masjid, kita tak follow dia, tak ikut sama macam dia. Kalau orang tu rajin bersedekah, kita tak ikut macam dia, cuma tengok je. Okey. Dan engkau bencikan akan segala orang yang munafik. 2 minggu lepas saya dah bincang dah pasal munafik. Engkau kata engkau benci akan segala orang yang munafik, padahal engkau daripada mereka kerjakan seperti amal mereka itu. Kita benci kepada orang munafik, tapi apa yang kita buat tak ubah seperti orang yang munafik. Seolah-olah kita berada dalam mereka tu. Sama je macam orang munafik. Apa dia orang munafik? Suka bohong. Kita pun bohong juga. Kadang-kadang dengan Allah Ta'ala pun kita bohong tanpa disedari. Kita pun ajar, kadang-kadang kita ajar anak-anak kita berbohong tanpa kita sedari. Dari dalam masa yang sama, anak tu akan terikut. Contoh, kita bawa anak kita pergi mancing. Pergi mancing ni dia seronok kan. Dah masuk Zuhur, tak semayang lagi. Anak pun tengok kita tak semayang lagi.
sampai asar. Saya lagi dia kata apa? Saya lagi sampai rumah dan rumah tanya, abang kita dah semayang tak? Anak pun ikut. Dalam yang sama, dua pekerjaan dosa besar yang kita buat. Satu meninggalkan sembahyang dan satu berbohong. Bukan berbohong pada bini dia saja, berbohong pada Allah Ta'ala. Jadi kita beringat balik apa yang kita dah buat selama ni. Moga-moga kita terhindar daripada amalan-amalan orang munafik. Banyak kan yang kita dah bincang amalan munafik kan? Pasal hadis yang kita baca tu ada 3 saja. Idza hadasa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada ukhlifa. Apabila dia bercakap dia bohong, apabila dia diberi amanah dia khianat kepada amanah tu, apabila dia berjanji dia mungkir janji. Itu yang biasa saja. Banyak lagi amalan orang munafik ini. Apabila tengok orang senang, kita tak boleh tengok dia senang. Kau boleh nak tengok dia susah daripada kita. Itu salah satu sifat orang munafik. Kalau tengok orang buat baik, kita tak. Kalau boleh tak mau tengok dia buat baik, nak dia buat jahat macam kita juga. Itu amalan orang munafik. Tak boleh tengok kesenangan orang lain. Okey. Engkau kata akan barang yang tiada engkau perbuat, dan engkau perbuat barang yang tiada aku suruhkan. Nah, banyak sekarang ni tuan-tuan buat benda yang Allah tak suruh, tapi dia tak buat apa yang Allah suruh. Allah suruh buat baik, dia tak buat pun. Allah suruh sembahyang 5 waktu, tak buat pun. Kadang-kadang dia yang petikai orang yang sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu ni buat apa? Apa yang aku dapat? Dia petikai lagi. Kadang-kadang kita tanpa disedari, kadang-kadang minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang dengan hukum Allah pun kita petikai. Dalam masa yang sama kita dah kita petikai sikit je hukum Allah, automatik jatuh akidah kita tuan-tuan. Kena mengucap balik lah. Kadang-kadang kita baca petikan dalam surat khabar. Minta maaf lah saya kalau sebut petikan tu berbunyi hukum hudud tidak sesuai diamalkan di Malaysia. Kita kata, betul ini. Automatik jatuh. Minta maaf lah. Saya bukan nak bertahankan siapa-siapa, tapi itu adalah benda yang asas yang perlu kita tahu. Tak boleh petikan. Itu hukum yang dah qat'i dalam Quran dah sebut. Tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun. Allah dah sebut dah kata tu. Apa yang kita baca tiba-tiba kita mengiyakan, automatik jatuh. Jatuh apa? Jatuh akidah kita. Salah satu daripada dosa yang tak dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali kita kena bertaubat sebagai taubat yang nasuha. Kena beringat balik. Nak baca petikan, baca. Tapi ada benda yang kita tak boleh nak benarkan dia. Baca tak ada masalah. Kalau benda tu tak betul, jangan benarkan dalam hati. Tiba-tiba kalau kita benarkan dalam hati, automatik kita ibaratkan terlibat sama dengan petikan tu. Itu yang kena jaga tuan-tuan. Sekarang-kadang kita dengan petikan ni, orang buat satu kenyataan dalam TV. Apa guna potong tangan? Kita pun, apa guna potong tangan? Sebab apa kena potong tangan? Susahlah orang tu nak buat kerja. Maknanya kita nak lawan Allah Ta'ala. Allah cakap macam tu, ada sebab dia. Sebab dia pemilik kita. Kita beli motor Honda Accord, kereta Honda Accord, tiba-tiba kita nak pakai manual kancing. Tengok buku kancing, macam mana nak steering. Mana boleh. Jadi kita dah ditetapkan oleh Al-Quran, jadi ikut je. Jangan kita kadang-kadang dah khatam Al-Quran ni dah berpuluh kali, banyak kali khatam. Kita tahu dah apa yang tertulis dalam Al-Quran tu. Tengok dah tengok, baca dah baca, terjemahan dah tengok. Habis tu kenapa nak petikai lagi? Tuan-tuan, minta maaf lah. Kadang-kadang kena sebut juga, takut kita terlupa. Okey. Dan engkau
tuntut kesemua dan tiada engkau menyempurnakan. Kita minta dengan Allah Ta'ala macam-macam tuan-tuan. Kesihatan kita minta, rezeki kita minta, murah rezeki kita minta, kaya kita minta, anak ramai kita minta, bini yang baik kita minta. Tapi adakah kita sempurnakan semua tu? Kalau kita dapat harta yang banyak, apa yang kita gunakan dengan harta yang banyak tu? Kebanyakan kita mempersalahkan guna, persalahkan dengan harta yang banyak tu. Dengan harta yang banyak tu kita ingkar kepada Allah. Dengan bini yang cantik kita perdagangkan bini kita, pamerkan bini kita pada orang lain. Itu salah guna. Bini yang cantik okey, no problem, tetapi jangan salah guna. Bini kita tak pakai tudung, tak apa, no problem. Bini kita pakai cantik-cantik nak pergi kenduri, kita tak tegur apa pun. Bini kita pakai wangi-wangi. Kena ingat tuan-tuan, apabila seorang wanita masuk ke dalam neraka, dia akan menarik dua lelaki bersama dia. Apabila seorang wanita masuk ke neraka, dia tarik bersama dia dua lelaki. Sama ada dia akan tarik suami dia, sama ada dia tarik ayah dia, sama ada dia tarik saudara lelaki dia, dan sama ada dia tarik anak lelaki dia. 4 lelaki ni berjaga-jaga. Seorang perempuan yang belum berkahwin, automatik tak ada anak lagi. Jadi dia akan tarik bersama dia ayah dia atau abang dia. Seorang perempuan yang dah berkahwin, kemungkinan dia ada anak dan dia juga ada suami. Jadi dia tarik dua-dua ni. Kalau suami tak memainkan peranan dia, isteri kita, bagi kita memang nampak cantik, tetapi kecantikan isteri kita tu bukan untuk dipamerkan pada orang lain, untuk kita sendiri je. Seorang isteri yang keluar daripada rumah dengan pakai minyak wangi, bila ada seorang yang lain, orang lain yang bukan mahram, tiba-tiba puji dia, amboi wanginya, automatik suami itu akan dianggap dayus. Apabila ada seorang tegur macam tu, amboi cantiknya, suami itu dianggap dayus. Dayus tu bukan main-main tuan-tuan. Kita bolehlah sebut dayus. Fahami makna dayus betul-betul. Kadang-kadang kita dah rasa selesa dah, isteri aku okey dah. Isteri pakai cantik, pakai tudung cantik, tiba-tiba pakai baju lengan pendek, siram pokok bunga kat luar rumah, okey ke tu? Pakai tudung cantik, pakai baju lengan panjang, tiba-tiba pakai skirt labur. Dia kata, Ustaz, tak nampak lutut. Bukan lutut, dia kena tutup semua sampai kaki. Dia kata susah nak buat kerja, Ustaz, kena pakai stokil. Kena pakai stokil lah, bagus, sebab kaki tu akan terjaga. Tu banyak kesilapan kita tuan-tuan. Saya berhati, tapi nak tegur tak berani. Tegur depan ni tak apalah, umum kan. Nak berasa lah. Okey. Hai anak Adam, tiada daripada tiap-tiap hari yang datang melainkan bermula bumi itu berkata. Bumi nak berkata kepada kita ni tuan-tuan. Berkata ia akan dikau dengan katanya. Berkata ia bagimu. Bumi berkata kepada kita. Dengar elok-elok. Bumi berkata, hai anak Adam, engkau berjalan atas belakangku dan tempat kembalimu kepadaku perutku. Perut mana tuan-tuan? Tu yang belakang masjid ni. Tu perut bumi. Kita makanlah apa benda atas muka bumi ni di atas, kita tak ke lain, akan ke perut bumi juga. Dan engkau tertawa-tawa
Dan tertawa-tawa engkau atas belakangku. Kita duduk atas bumi ni, ketawa tak berhenti, seronok. Seronok sangat-sangat. Dan engkau menangis di dalam perutku. Menangis tuan-tuan. Sebab apa? Tak cukup amalan yang dibawa. Berapa ramai yang berada dalam perut bumi sekarang ni, kalau boleh diberi keizinan untuk naik balik, untuk kembali ke bumi, berapa ramai yang nak kembali? Ramai yang nak kembali. Okey. Dan engkau memakan akan tiap-tiap yang keinginanmu atas belakangku, dan memakan akan dikau oleh ulat di dalam perutku. Nak makan apa saja kita sekarang ni. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kurniakan kepada kita terlalu banyak. Terlalu banyak sampai dah tak termakan. Orang kita di Malaysia ni mati kerana makan. Orang luar mati kerana tak boleh makan. Kita di Malaysia ni ada yang mati kerana banyak makan. Sampai macam tu. Pertandingan makan. Bila sebut pertandingan makan, kena tengok orang yang makan paling banyak. Tiba-tiba mati. Mati kerana makan. Orang di luar sana ada yang di antaranya mati kerana tak ada makan. Yang tu yang kita ni, maknanya Allah dah bagi dekat kita ni semua sekali tuan-tuan. Cuma yang kurangnya adalah kesyukuran kita. Yang kurangnya adalah kesyukuran kita. Berapa kali kita bersyukur ke Allah tiap-tiap hari? Adakah kita nyatakan kesyukuran kita tu? Macam mana nak nyatakan kesyukuran kita tu? Yang kita nampak sekarang ni, untuk menunjukkan tanda kesyukuran, kita sembahyang 5 waktu. Yang tu saja. Tetapi kalau kita memang dah boleh buat 5 waktu tu, dah cantik. Sebab tu, kalau ikut hadis Nabi tu, orang perempuan ni cukup senang. Orang perempuan nak masuk syurga ni cukup senang. Sembahyang 5 waktu. 3 perkara je dia kena buat. Sembahyang 5 waktu, taat suami, lepas tu taat suruhan Allah. 3 tu. Taat suami, taat suruhan Allah, sembahyang 5 waktu. Perempuan lah, tapi kita ni orang lelaki susah sikit. Banyak tanggungjawab yang kita kena buat. Banyak tanggungjawab dia. Boleh faham tak ni suara macam ni? Sikit lagi. Sebab hari ni ada yang sekolah ganti kan. Ada sekolah ganti kan. Tak ada kan? Semua yang ni tak sekolah belakang dah. Okey. Hai anak Adam, akulah rumah. Kubur tu kata. Kubur pula cakap dekat kita. Hai anak Adam, akulah rumah yang liar, tempat orang duduk di dalamnya. Orang liar duduk dalam tu. Andegil lah macam mana sekalipun, terror lah macam mana sekalipun, baik macam mana sekalipun, jahat macam mana sekalipun, penyamun berapa puluh kali samun sekalipun, tempat dikembalikan adalah dalam perut bumi. Kaya macam mana sekalipun, sampai mungkin ada kereta Ferrari 3-4 biji, bila duduk dalam, jangan kata kereta Ferrari tuan-tuan, nak bawa kunci dia pun orang tak bagi. Nak bawa steering kereta Ferrari tu orang tak bagi. Orang cakap gila ke apa? Tak boleh. Kena tinggal je. Sebab tu hari tu masa kuliah Ustaz Rahman kata apa? Apabila seseorang tu meninggal, tiga golongan manusia yang akan mengiringi dia. 3 benda yang akan mengiringi dia ke kubur. Anak pinak dia, saudara mara dia, dan amalan dia. 2 akan kembali. Anak pinak dia, harta benda dia, dan amalan dia.
Dua akan kembali. Satu je yang akan tetap bersama dia, menemani dia. Yang akan kembali itu adalah anak pinak dan harta benda dia. Mungkin angkat keranda jenazah tu, angkat keranda tu naik Ferrari. Naik Ferrari sampai kubur. Kan? Angkat, duduk dalam Ferrari, duduk kat luar je. Ferrari akan balik, anak pinak dia akan balik. Yang akan kekal dengan dia adalah amalan dia. Itu kalau dia banyak amalan. Tapi kita kadang-kadang amalan kita terhapus tiap-tiap hari tanpa disedari. Kita buat amalan. Tiba-tiba kita mengumpat orang pun banyak. Sebab tu Nabi pernah bercerita. Nabi bercerita kepada sahabat-sahabat dia. Dia kata, wahai sahabat-sahabatku, hendakkah aku bercerita kepada kamu siapakah orang yang muflis? Sahabat-sahabat menjawab, orang yang muflis itu adalah orang yang tak ada harta. Kawan dia yang lain jawab, orang yang muflis itu orang yang tak ada saudara mara. Orang yang muflis itu orang yang tak ada duit. Nabi kata, orang yang muflis itu adalah orang yang kuat sembahyang. Orang yang muflis itu adalah orang yang kuat puasa. Orang yang muflis itu adalah orang yang kuat amal ibadahnya. Orang yang muflis itu orang yang banyak sedekah dia. Sahabat-sahabat Nabi terkejut. Kenapa jadi macam tu pula? Patutnya dia tak jadi muflis. Nabi cerita, apabila di akhirat nanti orang-orang macam ni lah yang muflis. Apabila dia buat kebajikan, macam-macam kebaikan yang dia dah buat, dalam masa yang sama dia mengumpat ke orang. Dia mengumpat ke orang. Jadi orang yang dia umpat tu akan ambil segala amalan dia, pahala-pahala dia di akhirat nanti. Ambil. Siapa saja yang dia umpat, dia akan ambil. Orang yang kena umpat tu datang ambil semua. Sampai hilang segala amalannya. Segala pahala dia akan habis macam tu. Apabila pahala dah habis, yang digantikan adalah dosa orang yang diumpat. Jadi tuan-tuan, beringat dengan hadis tu. Buat amalan baik dah cantik, tetapi mulut kena jaga. Mulut kita yang, sebab tu dalam pepatah Arab dia kata, al-lisanu kas-sayf. Waktu mulut tu ibarat pedang. Dan ada satu dia kata al-waqtu kas-sayf, sama lebih kurang. Masa ibarat pedang. Ada pepatah yang lain mengatakan mulut itu ibarat pedang. Dia boleh membunuh orang tanpa disedari. Wah, ini banyak tanpa disedari. Okey ya, boleh faham tuan-tuan Sikit lagi. Akulah rumah yang liat, tempat orang yang duduk di dalamnya. Dan akulah tempat menanyai munkar dan nakir. Dan akulah tempat seorang. Dan akulah tempat yang amat kelam. Dan akulah tempat berdagang. Dan akulah tempat kesunyian daripada segala korabah dan segala sahabat. Atau kubur cakap dekat kita. Akulah tempat orang yang macam mana orang tu punya kaya ke, punya miskin ke, dia duduk dalam aku juga. Orang tu punya baik macam mana pun, dia duduk dalam aku juga. Orang tempat kubur ni adalah tempat yang paling kelam. Tak percaya try masuk tuan-tuan. Tapi sekarang tak ada lagi lah orang yang mati hidup balik menceritakan dekat kita apa yang berlaku dalam kubur. Tempat untuk munkar dan nakir bertanya. Walaupun kita sekarang ni dah tahu dah, soalan-soalan dia dah pecah dah. Soalan untuk ditanya oleh munkar dan nakir tu dah tahu dah lama. Dah lama dah kita tahu. Ma rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Semua dah tahu. Tapi adakah kita boleh jawab? Macam ada satu cerita tuan-tuan. Seorang pakcik apabila dia dah berada di kursi atau di katil hospital,
Dia pesan kat cucu dia. Dia kata, cucu, nanti kalau atuk meninggal, hang tulis jawapan-jawapan tu. Hang tulis kat kain kapan tu. Kok atuk boleh baca. Cucu dia kata okey, no problem. Lepas tu matilah pakcik tu. Bila mati pakcik tu, sampai dalam kubur, dia belek selai kain kapan tu. Dia kata, mana ni tak ada jawapan ni, nak jawab apa. Dia belek. Dia kata, bagus betul cucu. Tulis dengan tulisan emas, made in China. Yang tu dia tulisan. Tulislah macam mana sekalipun tuan, tak akan ada lah. Tak adanya. Sebab yang akan jawab nanti bukan mulut kita. Tuan selalu baca, tuan-tuan selalu baca surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwaihim. Pada hari itu, nakhtimu ala, kami akan stop ala afwaihim, ke atas mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan bercakap kepada kami aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan memberi saksi oleh kaki-kaki mereka. Mulut akan stop lah. Sebab tahu mulut dia akan banyak menipu kalau bercakap. Tapi kalau tangan yang bercakap, dia tak akan menipu. Orang bertanya pula, Ustaz, boleh ke tangan bercakap? Kalau Allah boleh jadikan mulut untuk bercakap, tak mustahil Allah boleh jadikan tangan untuk bercakap. Sesuatu yang tak mustahil bagi Allah. Jadi kita tak payah bertikai. Dan kubur ni tempat berdagang. Tempat berdagang maknanya tempat kita nak tunggu bilanya kiamat. Kadang-kadang orang dah tahu dah soalan-soalan dalam kubur. Dia kata apa yang akan ditanya dalam kubur. Yang pertama akan ditanya adalah berkenaan dengan sembahyang. Semua tahu. Tapi kadang-kadang orang tu hanya tahu tapi tak mengamalkan. Itu kelemahan kita. Maka ramaikan olehmu akan daku dengan mengerjakan segala amal yang soleh, dan jangan engkau lupai akan daku. Kubur pesan dekat kita, tuan-tuan. Kubur pun pesan dekat kita. Maka ramaikan olehmu akan daku dengan mengerjakan amalan yang soleh. Kubur pun kalau boleh bercakap, dia tak mau terima dah orang-orang yang tak buat amal soleh tu. Sebab tu kubur pun nak terima orang-orang yang buat amal yang soleh. Dan jangan engkau lupai akan daku. Kubur pesan dekat kita, kamu jangan lupai akan daku. Sebab kita sekarang ni, tuan-tuan, kebanyakannya yang datang masjid ni, yang datang ke masjid ni ramai 50 ke atas dah, tuan-tuan. Ramai 50 ke atas. Minta maaf lah kan? Jadi mana perginya yang belasan tahun? Saya garanti tuan-tuan yang umur 50-60 ni mesti ada anak lelaki